Ini adalah smallest unit dalam Erinas. So kalau tengok, this is studio unit. So dalam studio ni ada pantry, ada katil, ada bathroom and ada aircon punya tempat lah. So this is the unit. Sebenarnya saiz sangat besar untuk unit ni. Okay, kalau tengok dekat sini, apa yang you tengok, inilah apa yang you akan dapat. So dekat situ akan ada tingkap dan tempat macam nak duduk chill-chill macam tu. So dekat situ adalah tempat aircon. And then ni adalah dia punya katil. Dan this one dia punya sofa dia. Okay, sofa dia. Ada aircon dekat situ. Ada cermin. Since ni studio unit, jadi dia tak ada bilik yang ataupun space yang khas. So dia letak cermin dekat sini. Ini kalau macam orang datang bawa luggage, nak gantung-gantung baju, dia tak ada sediakan lemari. Sebab biasa orang check in, dia takkan nak letak lipat-lipat baju tak. So ni the mini pantry sebenarnya. Jadi apa yang you nampak dalam ni memang kita bagi sebiji macam dalam ni. So kalau macam nak memasak, ada boleh letak ni lah. Tapi depends pada unit tu. Kalau fully operated by our operator, dia memang macam ni saja. So ni pintu masuk dia. Pintu masuk dia dan this is the toilet. So konsep dia sangat-sangat modern minimalist. Dan kalau tengok pemilihan colour dia, interior dia memang sangat-sangat soft je. So ni adalah studio unit. Unit yang paling kecil dalam projek Erinas. So ini adalah unit 2 bilik. So unit 2 bilik ni pun besar juga sebenarnya. Alright. So kalau tengok dekat sini, masuk-masuk belah kiri akan jumpa pantry. So belah kanan adalah bilik yang pertama. So ni bilik yang paling kecil lah dalam unit ni. So akan ada aircon, katil dan juga tempat ni. Okay, tu yang pertama. So ini adalah ruang makan. So unit ni sama je. Apa yang anda tengok, inilah apa yang anda akan dapat. So ini adalah meja dan ada 4 kerusi. So ni dia punya ruang tamu dia, living room area. So akan ada TV, aircon. Okay, dan dekat sini tempat letak aircon. So kalau orang nak maintenance ke apa, senang. And then dekat sini ada tingkap, ada window dekat sini. So apa yang you tengok dalam video ni, inilah apa yang you akan dapat. So untuk bilik master bedroom, okay, so this is the master bedroom. Sangat-sangat besar sebenarnya. Okay, ni adalah master bedroom. So dalam video ni mungkin nampak kecil, tapi kalau you datang sales gallery, you boleh nampak. So ada window. Dan this is the tempat nak bersiap. Okay, so ada toilet satu. So ni pintu toilet dia untuk masuk ke toilet. And kalau perasan toilet ni, dia ada 2 pintu. So let's say lah orang datang 2 keluarga ataupun datang ramai lah, lebih daripada 2 orang yang boleh tidur kat situ. So dia nak guna toilet, dia tak perlu ketuk pintu untuk masuk daripada sini. Dia hanya masuk daripada luar. So ni memang sangat-sangat special lah. So unit ni memang direka khas. Interior dia direka khas untuk short term rental ataupun homestay ataupun Airbnb. Okay, so ni adalah unit 2 bilik. Tadi adalah unit studio. So untuk unit yang paling besar, kita tak ada 3 bilik, tapi kita ada dual key unit. So you imagine, dalam satu unit ada satu unit 2 bilik. Okay, dan tambah sebelah dia ada satu unit studio. So apa yang you tengok dalam video studio dan 2 bilik, so dua-dua ni digabungkan dalam satu unit, dalam satu pintu utama yang sama. Cuma dia pecahkan kepada 2 pintu pula belah dalam. So if you buat investment, kalau orang kita beli satu dengan satu monthly installment, tapi kita boleh sewakan kepada 2 orang yang menyewa berbeza. Ada studio dan 2 bilik, dual key unit kita panggil. So tadi kita tengok unit studio, ini type A, dan this is type B, unit 2 bilik. So kalau dual key unit, dia gabung studio dan unit 2 bilik. So kalau kita tengok dekat sini, so ni dual key. Jadi dekat sini adalah pintu utama dia. So pintu utama kita masuk daripada sini. So bila masuk dia akan ada 2 lagi pintu yang divide
dua unit ni. So this is the studio unit, and then this is the 2 bed punya unit, 2 bedroom punya unit. Jadi boleh nampak gabungan. So kalau investment usually orang akan ambil dual key sebab dia boleh rent 2 unit dengan harga yang berbeza. Walaupun kita beli dengan satu harga yang sama, kita boleh buat double income. So boleh rentkan unit studio ataupun boleh rentkan unit 2 bilik, ataupun nak sewakan booth untuk orang yang datang travel family besar. Jadi profitable. So maksudnya kalau macam dekat sini tak ramai orang yang family besar, so dia boleh sewakan salah satu atau dua-dua secara berasingan. Kalau orang tu family besar, dia boleh rent all unit. So that itu special dia lah untuk dual key unit ni. Memang sangat-sangat sesuai for investment.